yang teguh tak sama. Seluruh warga Dewan berbahagia dan seterusnya rakan-rakan seperjuangan yang dihormati. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk Keluarga Bahagia Membentuk Pribadi Mulia. Hadirin yang dihormati, berkenaan tajuk, marilah kita menyingkap dan mengupas 3 perkara, iaitu senario institusi kekeluargaan pada masa kini, peranan ibu bapa serta impak kebahagiaan raga terhadap individu. Nah, sebelum itu adalah penting untuk kita mengetahui definisi sebenar tajuk. Merujuk Kamus Dewan edisi keempat, keluarga membawa maksud seisi rumah tangga, manakala bahagia didefinisikan sebagai suasana senang dan aman. Peribadi pula memberi makna sifat-sifat atau kelakuan seseorang, dan mulia membawa maksud penghormatan menurut Kamus Pelajar edisi kelima. Bebas di laman sosial mengenai video-video berkaitan hukum anak maupun memukul isteri dengan ekstrim yang menjurus kepada penderaan. Lantas membuatkan kita berfikir sejenak, adakah benar media pengkasaran mampu mendidik jiwa setiap individu? Senario sebegini seperti sudah sinonim dengan rakyat Malaysia secara realitinya dan menakutkan seolah-olah masyarakat kita sudah hilang perhitungan kemanusiaan ketika marah menjelma. Sebenar mungkin untuk mengajar, namun apabila syaitan menguasai diri, kita menjadi lupa dan alfa. Sidang penilaian budiman, peranan ibu bapa dalam membentuk keluarga bahagia adalah amat penting kerana mereka telah menjadi role model. Haruslah mereka menunjukkan teladan yang baik sebagai contoh kepada anak-anak. Sebab contohnya seorang bapa haruslah berinteraksi lembut dengan isteri dan anak-anak serta menghormati antara satu sama lain. Melihatkan keharmonian tersebut, anak-anak pasti akan meneladani sifat positif tersebut. Kerana bapa